Kalau yang baik, kita terima. Yang kurang baik, kita nak bagi pandangan. Kalau yang tak baik, kita tentang. Itu perkara biasa. Itu adalah peranan pembangkang. Dan kami dengan tekun mendengar jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa untuk sama-sama duduk menilai kembali segala media-media luar negara, sama ada media ini boleh diambil kira sebagai satu media yang membawa hasutan sehingga boleh menjatuhkan kerajaan atau negara. Itu adalah satu cadangan yang baik. Maka sebab itu saya fikir kalau satu cadangan yang baik seperti itu, seperti awal lagi, pembangkang ini adalah merupakan satu platform yang kita panggil check and balance. Kalau yang baik, kita terima. Yang kurang baik, kita nak bagi pandangan. Kalau yang tak baik, kita tentang. Itu perkara biasa. Itu adalah peranan pembangkang. Sebab itu bila tadi Yang Amat Berhormat beri cadangan yang baik, saya ingin bangun dan jelaskan. Dan kami bersetuju tentang cadangan itu. Dan sambutnya dengan tangan terbuka. Tapi speaker hari ini saya pun tak tahu, mungkin sama ada di puasa ataupun malam tadi apa berlaku di rumah, saya pun tak tahu. Menyebabkan dia panas baran.